Tu dah tinggal nak ujung-ujung. I don't remember, is it my mom or my dad ke apa ke yang macam bebel-bebel. Aku dah bagi tahu dah, towel tu letak kat mana macam. Aku dah agak. Lepas tu keluar chat, Azizul, are you okay? Yes, okay. Cakap, can you answer that? Tengah menjawab ni, kan dah bagi tahu lepas makan tu basuh pinggan. Tak ambil pot, tak neutral dan tak koma lah. Tapi I akan advise, putus je lah. Kalau korang tak nak dia, dah. Kalau tak nak dia, dah. Okay, tu je, settle. Faham? Okay, it makes sense. Betul. Tapi tak semua orang boleh terima dah pandangan. Yelah, sometimes Kan, macam kita dah terlalu attached dengan orang tu. I mean like macam our friends yang macam kita dah, diorang mungkin contohlah terjadi benda tu. Aku tengok skrin, memang dah buka satu kelas tengok aku makan macam anak yatim. Sejak itu aku trauma makan depan laptop. Sebab itu Jamila, biasakan meletak sesuatu di bahagian kamera. Ya, I dong. rasa benda kamera ni kan dengan Aku online paling class risau ke? mikrofon dengan gambar. Ya weh,